Aku rasakan huruf MG ni dekat atas MGS5 EV ni, maksud dia muka garang. Kerancakan segmen C SUV EV ditambah lagi dengan MGS5 EV. Bersaing kepada Proton Emas 7 dan BYD Atto 3 sememangnya tak kosong dengan harga anggaran RM115,000. Mengikut ukuran dimensi, MGS5 EV berada di antara Proton Emas 7 dan BYD Atto 3. Rupa luaran memang nampak garang dengan lampu terbelah LED di bawah dan DRL dengan kemasan bendera berkotak di bahagian atas. Turut hadir penguap angin dengan pengatuk aktif pada bumper depan, rim alloy 18 inci dan lampu bar LED berbentuk T di bahagian belakang. Ruangan kabin tampak minimal dan sporty dengan steering rata atas bawah, skrin infotainment 12.8 inci dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto, skrin kelompok 10.25 inci, knob gear rotary dan butang kawalan aircon dan volume yang tiada dalam model ES5 untuk pasaran China. MGS5 EV mempunyai motor elektrik tunggal yang berkuasa 170 PS dan 250 Nm. Pencetaian ke 100 km sejam serendah 8 saat. Tepat. Jarak perjalanan mengikut kitaran WLTP ialah 340 km. Untuk pengecasan pantas, MGS5 EV mampu menerima sehingga 120 kW yang mampu cas 10% hingga 80% dalam masa 24 minit. Jadi keselamatan sudah tentu datang dengan sistem ADAS yang penuh. Penuhkan ruang pendapat dengan pendapat korang.